Assalamualaikum, hari ini kami akan membentangkan design project bagi Reinforced Concrete Design. Ini adalah ahli kumpulan kami yang terlibat dalam design project. Assalamualaikum, saya Muhammad Nafis. Saya akan menerangkan design project slab. Pertama, specification. Long span LY adalah 4,000 dan short span LX adalah 3,000. Untuk mengetahui sama ada dia one way atau two way, saya akan membahagikan LY bahagi LX dan saya mendapat jawapan 1.33 iaitu two way slab. Untuk karakteristik action, permanent GK 1.20 kN per meter square, QK 4.0 kN per meter square, design life 50 years, fire resistant R60 dan exposure plus XC1. Karakteristik FCK 25, FYK 500, unit weight 25 kN dan assume bar 10 mm. Slab thickness H bar 3000 bahagi 26 sama dengan 115, jadi saya akan menggunakan H sama dengan 115 mm. Durability fire and bond requirement 10 meter, min durability 15 mm dan axis resistance for R60 dan assume bar adalah 10 mm. Untuk nominal saya mendapat 25 mm hasil dalam kerja yang di atas. Untuk action ND 1.35 GK tambah 1.5 QK sama dengan 11.67 kN per meter. Analisis two way slab dan saya mengklasifikasikan menggunakan case 4 berdasarkan slab di bahagian tengah. Kita pergi kepada main reinforcement untuk mencari DY dan DX. DY adalah 85 mm dan DX adalah 85 mm dan DY 75 mm. Untuk short span saya menggunakan 5.36 kN. Untuk mencari K, saya mendapat 0.030 lebih kecil daripada K balance, jadi compression reinforcement tidak perlu. Z saya mendapat 0.98 D, tapi saya menggunakan 0.95 sahaja. Untuk AS saya mendapat 142 mm square. Untuk long span, mid span design, saya menggunakan 3.57 kN per meter. Untuk K 0.025 lebih kecil daripada K balance, jadi sama juga compression reinforcement tu is not required. Untuk Z saya mendapat 0.73, jadi saya menggunakan itulah. Dan AS saya mendapat 149 mm square. Selanjutnya kita pergi kepada minimum and maximum reinforcement area. Untuk AS min saya dapat 119 mm square dan S max 4600 mm square. Short span saya dapat 17.51 dan 11.55 kN. Untuk long span saya dapat 14 kN dan 9.10 kN. Untuk VRDC saya dapat 46.09 kN, lebih besar daripada VED, maksud dia okey. Untuk deflection P saya dapat 0.0018, PO saya dapat 0.0050. Jadi I bahagi D saya dapat 90.74.
Modification factor 1 AS proof bahagi S rig, saya dapat 1.85 lebih besar daripada 1.5. Jadi actual span effective depth 35.3, lebih kecil daripada yang allow, maksud dia okey. Untuk bahagian cracking 115, lebih kecil daripada 200 mm. Main bar S-Max slab okey. Secondary bar 403, lebih besar daripada 450. Max spacing bar 350 mm, lebih kecil daripada S-Max slab, maksud okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aika Birosli. Saya akan menerangkan desain projek slab yang kedua. Okey. Mengikut dari specification, LY-LX adalah 5,000 dan 3,700. Jadi bila kita bahagi dia, kita boleh dapat dia punya sama ada one way atau two way. Jadi dari sini kita boleh tengok 5,000 bahagi 3,700 dapat 1.35 atau 1.4, lebih kecil berbanding 2.0. Berarti slab ini adalah two way. Dan untuk dia punya JQK 1.20, JK 4.0, dan design life dia 50 tahun, fire resistant R60. Terus dia punya FCK 20 N per mm square, FYK 500 N per mm square. Unit weight of reinforced concrete 25 kN meter cube, dan assume zero badir 10 mm. Terus untuk slab thickness, minimum thickness untuk fire resistant adalah 80 mm. Terus estimate thickness considering deflection control, kita dapat 3,700 bahagi 30 dapat 1.23 mm. Seterusnya untuk durability fire and bond requirements. Untuk C-min saya pakai 10 mm, C-min durability 15 mm, dan C deviation 10 mm. Untuk C-norm dia kita dapat 25 mm, dan minimal require access distance for R16 fire resistant 10 mm. Jadi kita punya require nominal cover C-norm sama dengan 25 mm. Seterusnya untuk design action kita dapat 11 kN per meter square. Untuk analisis, kita tahu yang slab ni two way. Jadi short span yang pertama saya dapat 5.45 km per meter, yang kedua 7.33 kN per meter. Untuk long span 3.37 kN per meter, dan yang kedua 4.46 km per meter. Seterusnya untuk main reinforcement effective depth yang DX kita guna 84 mm dan DY 78 mm. Untuk minimum and maximum reinforced area, AS min saya dapat 114 mm square per meter, AS max saya dapat 4,920 mm square per meter. Untuk short span 5.45, K dia saya dapat 0.028, lebih kecil berbanding K balance. Untuk Z saya dapat 0.97, jadi kita guna 0.95. Untuk AS saya dapat 150 mm square per meter. Saiz yang saya guna H10 300 yang bersaiz 262 mm square per meter. Untuk support MSF 7.33 kN, K dia saya dapat 0.04 dan Z 0.96. Untuk AS dia saya dapat 202 mm square per meter. Saiz dia sama juga H10 300. Untuk long span
midspan MSY 3.37 kN per meter. K dia saya dapat 0.022, Z 0.98, AS 105, sama juga size dia. Untuk support MSY 4.46 km, saya dapat K dia 0.029, Z 0.97, AS 139 mm2 per meter. Size dia pun sama, H10 300. Kita masuk ke bahagian shear. Untuk yang pertama, kita dapat 17.16 kN per meter. Yang VXX2 11.22. Untuk long span 13.2. VSY yang kedua 8.58. Jadi untuk VED dia kita pakai 17.16 kN. Untuk VRDC formula dia 0.12K 100 P1 FCK kuasa 1/3 darab BD. Untuk K dia saya dapat 2.51, lebih besar berbanding 2.0. Jadi setelah kira-kira VRDC kita convertkan ke kilonewton, saya dapat 182.91 kilonewton. Untuk Vmin saya dapat, setelah convert, dapat 4.36 kilonewton. Jadi VRDC dia 182.91, lebih besar berbanding VED. Jadi okey. Untuk bahagian deflection, I over D saya dapat 92.76. Jadi untuk modification factor for steel area provide, AS pref bagi AS require 262 bagi 150, saya dapat 1.7, lebih besar berbanding 1.5. Jadi untuk actual span effective depth 3700 bagi 88, saya dapat 42.05, lebih kecil berbanding ID allowable. Jadi dia okey. Untuk bahagian cracking, main bar SMAX slab 3H lebih besar berbanding lebih kecil berbanding 400 mm. Jadi max spacing bar 369 mm, lebih kecil berbanding SMAX slab. Jadi okey. Untuk secondary bar SMAX slab 3.5H lebih besar berbanding 450. Jadi max bar spacing 431 mm, lebih besar berbanding SMAX slabs. Jadi dia okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafarki bin Yaras. Seterusnya kita akan pergi ke design project beam. So kita akan pergi ke bahagian specification. Our span loaded with maximum load, span 1 and 3 loaded with maximum load, span 1 and 3 loaded with minimum load, and span 2 loaded with maximum load. So yang beam kami pakai based on the plan is CG5, tapi kami anggap di beam ni kami pakai A, B, C, D. So ada 3 beam. Kita akan cari loading dia dahulu. Untuk loading first kami dapat 23.98, dan semua beam W1, W2, W3 ialah 23.98. Moment initial yang telah kami kira, kami dapat 1.06 darab 10 kuasa 9 based on Eurocode. An example and stiffness setiap beam untuk AB 1.76 darab 10 kuasa 5 mm kuasa per 3, BC 4.82 darab 10 kuasa 5 mm kuasa 3, dan CD 2.73 darab 10 kuasa 5 mm kuasa 3. So ni adalah distribution factor joint B. Untuk joint B kami dapat 0.27 dan juga 0.73, dan untuk joint C kami dapat FCB 0.64 dan FCD 0.36. So seterusnya kita akan pergi ke case 1. So first kita akan cari fixed end moment untuk setiap beam. So MAB dan MBA kami dapat 71.65, MBC dan MCB kami dapat 17.13,
dan MCD dan MDC 31.85 menggunakan formula fixed end moment WL kuasa 2 bahagi 12. So seterusnya kita akan cari moment distribution sehingga mendapat keseimbangan di bawah 77.1 dibalas negatif 77.1 dan 22.1 dibalas negatif 22.1. Itu untuk moment distribution. Dan shear force kami untuk VAB dan VBA ialah 78.4, 112.7, dan VBC dan VCB 71.7 dan 21.7. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian VCD dan VDC 71.1 dan 56.3. So ini adalah case 2. Ini cara kira fixed end moment seperti yang asal, tapi terdapat perbezaan, yaitu di bahagian di bahagian load ya, yang mana tengah itu kita gunakan 23.98. So kami kira-kira hingga, jangan kira dia adalah sama seperti case 1. Seterusnya case 3 terdapat juga perbezaan, di mana di bahagian beam CD kami pakai 23.98 kilonewton. So kira seperti sama juga fixed end moment, kami pakai WL kuasa 2 bahagi 12, dapat MAB MBA 40.47, MBC CB 17.13, MCD DC 17.96. So kira moment distribution sehingga mendapat keseimbangan. So seterusnya kita akan pergi ke bahagian shear force. Shear force, kita kira shear force untuk case 3 tadi pun sama juga seperti yang case 1 dan case 2. So ini adalah shear force and bending moment. Shear force diagram. Shear force diagram ini adalah based on shear force. Seterusnya kita pergi ke shear force and bending moment. Shear force diagram ini kita dapat daripada moment distribution di setiap case 1, 2 dan juga 3. So kita cari X1, X2 dan X1. Kita akan dapat 1.85 m, 1.85 m, 1.86 m, 1.03 m. Seterusnya kita akan cari di span AB dan juga CD, mid span moment M1, M2, M3. Kami dapat 72.52, 73.56 dan 22.45. Seterusnya kita akan cari span BC M1, M2, M3. Kami dapat 26.5 dan juga 69.39 dan juga 73.3. Seterusnya ini adalah bending moment diagram. Seterusnya bending moment diagram ini pun kita dapat daripada moment distribution juga. So itu sahajalah daripada kami. So ini bending moment diagram ni just lukis sahaja macam biasa, based on moment distribution yang telah diberi sehingga mendapat keseimbangan. Okay, Assalamualaikum, saya Ahmad Afiq bin Mardan. Saya pilih kolom E4 dekat ground floor. Main beam saya iaitu 200/160, secondary beam saya iaitu 200/120, NED saya iaitu 1050 kN. Material yang saya gunakan iaitu FCK 25N/mm², FYK saya iaitu 500N/mm². Dimension size pula untuk kolom iaitu B/H 250/300 mm. So saya dapat IZ saya 400/210, dapat 3790. LY saya IY saya pula iaitu 4000/300 dapat 3700. So dalam beam ni iaitu tadilah length saya 1600, length beam pertama, length beam kedua 2100, secondary beam 3000. Okey, untuk ni part ni moment of inertia. Moment inertia ni masuk rumus lah BH kuasa 3 bagi 12
contoh dia macam ni, IZZ 250 darab 300 ni ambil daripada BH tadi tu. Lepas tu bahagi 12, ikut rumus saya dapat 0.56 darab 1009 mm04. Begitulah buat dengan bahagian kolom ni. Lepas tu untuk bahagian beam ni ambil part beam pula, jangan tersalah ya. Untuk stiffness iaitu rumus dia K sama dengan EI bagi I. So kolom, ambil part kolom tadi yang kita dapat daripada member inertia, bahagi dengan length tadi itulah, length ikut, kalau KZZ ambil KZZ, KYY ambil KYY. Untuk beam begitu juga, ikut sama macam kolom tu, cuma ambil nilai bahagian beam. Bagi relative column stiffness ni ikut rumus dia K sama dengan Kcal bagi 2 open bracket summation K beam close bracket ni. So Kcal tu kita ambil daripada moment of inertia tadi tu, bahagi ambil daripada nilai stiffness tadi tu lah. Begitu. Yang penting jangan salah ambil nilai, okey. Untuk effective length of column, rumus dia LO sama dengan 0.5 L bahagi punca kuasa 1 tambah K1 bagi 0.45 tambah K1 darab 1 tambah K2 bagi 0.45 tambah K2. So masuk nilai ikut nilai yang sudah kita dapat tadi, dapat nilai 1017 mm. So itulah gitu. Okay, next ialah radius of gravitation. I sama dengan rumus dia I besar bagi area. Area tu daripada specification bahagian kolom tu, darab dia dapatlah ni, macam saya dapat 75,000. So macam contoh IZ ni saya dapat nilai lepas daripada calculation, saya dapat 86.4 mm. Slenderness sama juga ikut formula 1299 ni, ambil bahagian effective length of column, lepas tu bahagi dengan radius of gravitation, dapat nilai saya Z ni, contoh dia 15. Untuk slenderness limit, yang ni formula ikut sejak ni. Lepas tu bahagian ni lah Z axis, lepas tekan dapat semua tu, masuk dalam rumus, saya dapat 0.57. Untuk CZ saya 1.13. Untuk Y axis pula 0.67. Lepas tu CZ saya 2.37. Okay, untuk NED ni ikut rumus juga, masuk nilai dia. So saya last kali saya dapat answer 0.98. Untuk yang part pengiraan calculation Z axis for the back limb kan, yang ni ikut rumus, masuk dia 20.7 ni 1.1 ada 1.13 ni daripada pengiraan tadi tu, yang di atas CZ saya. Untuk Z axis ambil Z axis, Y axis ambil Y axis lah. So saya dapat 17.6. Okey, untuk bawah ni itu effective length of column sebelah ni. So saya menggunakan simplify method sebab faktor dia X clear high. Y axis saya top 1, top 2 ni. So LOZ 0.75 dalam 3790, saya dapat 2843. So beam of both side saya H beam lebih kecil daripada H column. Begitu juga untuk Y axis dan X axis lah. H beam lebih kecil daripada H column, iaitu 160 H beam, 300 untuk H column. Untuk ni slenderness ratio, slenderness ni untuk Z, masuk nilai dia LO bagi LI, tekan calculator, saya dapat 32.9, lebih besar daripada 27, itu yang tadi itulah 27.7. So kolom saya is cylinder about, kolom saya ialah silinder lah.
So untuk Y ni pula masuk nilai dia saya dapat 38.5, lebih kecil daripada Y yang tadi tu. So maksudnya dia bukan silinder lah untuk Y axis. Itu je lah. Terima kasih.